kumpul RM50,000 dalam masa 2 tahun. Tonton video ini sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Gold bar 50 gram harganya RM20,000 pada 2 tahun yang lalu. Sekarang harganya sudah meningkat menjadi RM34,000. Dengan kenaikan harga emas secara purata sebanyak 10% setahun, gold bar 50 gram akan meningkat nilainya lebih daripada RM50,000. Jadi, tuan-puan boleh letakkan matlamat untuk kumpul 50 gram emas dalam masa 2 tahun. 50 gram dibahagikan dengan 24 bulan. Tuan-puan akan dapat 2 gram. Jadi, tuan-puan fokus sahaja untuk menabung 2 gram emas dalam akaun emas gap, yang mana tuan-puan boleh kumpul sedikit demi sedikit gram emas. Cukup 2 tahun, tuan-puan boleh arahkan sistem untuk keluarkan 50 gram emas. Tuan-puan boleh buat appointment dengan mana-mana branch yang berdekatan dengan rumah tuan-puan. Dan gold bar 50 gram akan jadi milik tuan-puan. Tuan-puan boleh simpan sendiri di rumah ataupun sewa safe deposit box. Jadi tuan-puan, dengan 100 gram gold bar, tuan-puan boleh letakkan pelbagai matlamat. Letakkan sebagai deposit rumah, ataupun kumpul dana untuk pergi haji, ataupun tuan-puan boleh letakkan matlamat untuk ada 50 gram emas untuk langsaikan hutang-hutang tuan-puan. Atau boleh juga dijadikan sebagai simpanan kecemasan untuk tuan-puan yang tak berjaya menabung dalam bentuk duit kertas. Jadi, bagi sesiapa yang nak mulakan tabungan emas di Public Gold, boleh hubungi saya sekarang untuk saya bantu sebaiknya langkah demi langkah dengan cara yang paling mudah.